Alright. Assalamualaikum. Okay, so kita berada pada hari kedua travel kita. So inilah hotel yang kita tidur semalam, Retro Box Chumphon. Tak clear sikit. Okay, Retro Box belakang tu. So hotel ni okay, not bad. Dia famous di kalangan geng-geng motor, geng kereta dan sebagainya. Okay, kita duduk semalam, jadi banyak jenis bilik kat sini. Okay, so apa yang menarik, hotel ni dia punya parking ni dekat dalam. So selamat lah, InsyaAllah selamat. Parking ni dekat dalam tu, pagar dia. Dan kemudian kedai makan ni kat luar sana tepi tu lah. Dan hotel ni dia kolam tau. So dia ada beberapa bilik yang dia ada pool access. Maksudnya kalau kita masuk bilik tu, kita boleh terus keluar-keluar, terus terjun kolam. 1, 2, 3, ada 4 bilik yang ada pool access. Kemudian dia ada bilik yang style dome dekat atas. Kalau anda berani, anda boleh lompat lah daripada atas. Okay. Dan dia punya lobby dia pun okay, not bad. So basically, dan sini harga hotel dia sekali dengan breakfast. So kalau anda nak datang sini, dia bagi sekali makan lah. Bolehlah makan roti dan sebagainya. So harga bilik dia daripada 690 baht, bilik yang biasa 690, hinggalah 1,800 baht. Ini harga bilik dia, 690, 890, 1090, 1800 dan juga 1800 ni ada jenis bilik dia lah. So kalau anda pergi dekat Agoda pun lebih kurang lah harga dia. Okay, so jom, pagi ni ada breakfast. Jom kita tengok apa dia makan. Ini brother kita, apa yang ada. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Bread. We have toast. Oh, dia ada ni. And sausage. Self-service. Give me one. One. Yep. You remember your room number? 105. Okay. So dia ada standard dia, roti telur ni. So Coffee machine. coffee machine. Orange juice. Oh, okay. Thank you. So I want one set Okay, so dia ada breakfast dia satu set je. Roti dengan telur. Okey lah, roti telur sosis. Sosis ni tak tahulah boleh makan ke tak boleh, tapi dan dia ada ni, dia ada orange juice. Not bad. Okey lah untuk harga hotel ni sekali dengan breakfast kan, 100. Kalau macam saya ambil sebenarnya 140. Okey. So kita try tengok ni breakfast dia. 2 telur mata. 2 telur mata. Sorry. 2 telur mata, kemudian roti, dan kemudian dia ada sausage. Okay, jom kita makan, jom. Alright, so ini kita breakfast kita pagi ni. Roti putih dengan telur mata. Ada sosis, tapi sosis saya tak makan kot, saya risau. So kita makan roti sahaja. Jangan tengok saya lah, tengok roti ni lah cukup. Okay, so roti dia bagi sekeping. Kemudian dia bagi ni, lupa nak ambil sudu sekejap. Okay, so ni dia telur. Okey lah, cukup lah untuk kita punya tenaga seharian. Bismillah. Okay, ni cara dia masuk dalam roti. Kita cepit dia macam ni. Cepit macam ni, kan? Makan. Bismillah. Not bad. Morning guys. So ni hari kedua kita. Right. So kita target hari ni kita daripada Chumphon kita nak pergi ke Kanchanaburi. So ini adalah destinasi pertama kita pada hari ni. Kita nak pergi ke Suspension Bridge, area Chumphon. So kita tengok dalam map macam menarik. So kita nak tengok tempat tu. So jom kita tengok. So ini adalah suasana pagi lah di Chumphon. Orang nak pergi kerja, orang nak pergi sekolah kan.
So waktu tempatan sekarang ni 7.45 pagi. Tapi waktu Malaysia dah 8.45. Sepatutnya kita keluar tadi sebelum pukul 8. Tapi yalah, makan, nak tengok map dan sebagainya kan. Doi kuatnya. Okay. So makan. Lepas tu kita tengok map, nak lap motor lah, apa bagai. So memang lewat lah. So mungkin kita akan perbaiki. Tetapi hari ni target kita tak jauh. Sini ke Kanchanaburi lebih kurang dalam 400 lebih lah. 400 kilo lebih. So kita ada masa lah untuk kita jalan, untuk kita singgah-singgah, ambil gambar dan sebagainya. Okay? So jom kita tengok tempat-tempat yang kita nak pergi hari ni. So ni okay. So ni persinggahan pertama kita. Memang cantik lah, subhanallah. Tengok tu. Ini adalah suspension bridge dia. Dan di sini merupakan tempat, saya tak tahu baca, tapi saya rasa ni merupakan tempat penternakan rusa. Dia tu rusa lah kan. Sangat cantik tuan-tuan. Tengok view dia. Memang cantik. Dan saya rasa besar tempat ni. Tadi saya macam malas nak masuk tau, sebabnya anda tengok jambatan-jambatan ni jauh. Kawasan ni sangat besar. Kalau anda tengok dalam footage drone saya ni, besar gila. Dan daripada sini kita boleh dengar suara rusa-rusa tu tau. Dan saya tak nak jalan tadi, tapi bila saya nampak ni, tengok tu. Ya Allah, banyaknya rusa. Ni bukan rusa biasa, ni rusa liar tau. Tengok tu. Rusa. Macam tak pernah tengok rusa. Yalah, dekat Malaysia kita nak tengok rusa, kita kena bayar masuk zoo. Dekat sini nampak tu. So kawasan ni memang luas. Dan saya rasa boleh terus pergi sampai ke rusa tu kat sana. Tapi saya tak berani lah. Kalau nak selfie dengan rusa pun boleh agaknya. Tapi saya tak berani. So kalau anda tengok belakang saya ni, nampak tu, rusa tu tengah minum air. Dan motor saya dekat sana. Saya tak berani nak tinggal jauh sangat. Tapi anda tengok, subhanallah. Okay. So anda tengok rusa ini. Anda tengok rusa tu sedang minum air. Okay. Dan bukan ni saja, kawasan ni punya luas. Dan memang banyak lagi rusa. Saya rasa memang ni tempat pertenangan rusa. Tapi yalah, sayang tak ada orang pergi. Tapi luas gila. Okay. So kalau anda boleh singgah sini, nanti anda bolehlah tengok sini ya. Okay, so kita tak boleh lama kat sini. Tapi view dia memang cantik. Kalau anda nak tengok rusa, kalau anda bawa kereta, kalau bawa motor pun boleh. Tapi kunci elok, saya mana nak kunci. Boleh tengok sini free aja. Boleh tengok rusa depan mata. Silap-silap kalau anda jalan sampai ke sana tadi, jalan sampai sana, saya tak boleh selfie dengan rusa. Tapi sebab saya seorang, saya tak berani lah. Apa-apa jadi kan, kot saya diserang rusa ke kan. Dan view dia memang cantik. Kalau anda bawa DSLR ni, kalau anda bawa zoom lens ni, tadi anda tengok tadi, ada rusa sedang melintas air kan. Ya Allah, subhanallah. Memang cantik. So kalau anda datang Chumphon, anda boleh datang sini kan. Tempat memang banyak lah. OOTD memang banyak sini. Kalau anda nak ambil gambar tu, cuma saya malas lah nak pergi sampai sana. Sebabnya sekarang dah pukul 10. So sekarang kita nak pergi ke Kanchanaburi kan lambat pula kan. Tapi subhanallah, anda boleh pergi, anda boleh try. Okay, jom let's go, kita ke destinasi seterusnya.
so kita sekarang sedang menghampiri Wat Hwai Lek ataupun yang lebih dikenali sebagai ayam emas oleh para rider-rider Malaysia. Tu dia, kalau daripada jauh kita nampak memang tempat favourite untuk ambil gambar lah. Bukan tempat favourite, tempat wajib untuk ambil gambar. Gitu kita dah singgah ambil gambar naik kereta. Yang kali ni kita nak ambil gambar naik motor lah. Sebab apa? Sebab ayam dia besar lah ni. Jom kita parking kat sini, kemudian kita ambil lah gambar. Okay, jom. Ya. Alright, so kita sampai dekat Wat Hwai Lek. So saya malas nak buka helmet. Sekarang ni anda tengok belakang ni, itulah dia ayam besar yang menjadi tempat persinggahan biker-bikers. Ni tempat dia. So hari tu kita dah singgah naik kereta, yang ni kita sajalah singgah naik motor. Ni dia punya, mungkin dia punya tokong kot. Saya pun tak tahu apa sejarah dia. Nanti saya tanya Cikgu Faiz lah. Okay, so kita berhenti kat sini. Sekejap lagi kita akan sambung perjalanan kita ke Hua Hin untuk kita pergi Raja Bakti Park. Okay, so let's go, kita sambung perjalanan. Masih lagi awal lagi, 10.49 pagi ataupun 9.49 waktu tempatan. So kita akan teruskan ke Hua Hin lepas ni. Okay, let's go. Ni tak tahu kat mana, tapi kalau ikutkan dalam peta, ini adalah area Prachuap Kirikan, pekan besar dia. So anda tengok dalam pekan besar ini, lane highway dia 1, 2, 3, 4. 4 lane highway dia. Bukan highway, dia jalan biasa. Tak ada tol, tak ada apa, tapi macam inilah jalannya. Daripada Danok sampailah ke area Kanchanaburi atas sikit lah, bawah sikit pada Kanchanaburi. Dia bukan highway. Actually kalau sampai pekan besar tadi dia 4 lorong. Tapi kalau sampai tempat biasa ni, macam ni jalan biasa balik, dia akan jadi 2 lorong. Tapi kiri kanan ni macam pekan biasa. Ni adalah uniknya Thailand lah. Dia tak ada highway. Di dalam sepanjang utara selatan ni tak ada highway. Tapi dia ada highway dalam bandar-bandar besar. Contohnya macam Bangkok, dia ada highway dia dan ada tol. Tapi kalau daripada bawah, sini memang tak ada apa, memang tak ada tol, dan jalan dia 80%, 80% daripada jalan dia sepanjang daripada Sadao, macam inilah jalan dia, clear, elok, tak adalah betapa. Sebab apa? Sebab tak silap saya, jalan ni dia simen, bawah dia simen, so dia tahan. Kalau macam kita gunakan tar sepenuhnya kan. Cuma keburukan dia adalah bila tayar simen ni, dia bila basah dia licin. Sebab tu kalau anda tengok sepanjang jalan dia ada signboard dia wet, when rain, when it's rain it's wet. Dia basah. Okey? Ni orang jual buah nenan, nampak cantik dia susun. Okey, jom kita sambung. Kita nak pergi Raja Bakti Park. Kita naik motor tengok boleh masuk ke tak boleh masuk. Dekat tengah-tengah tu kita nak ambil gambar. Alright, okay, so kita dah sampai dekat Raja Bakti Park. Ni adalah nampak tu, ada dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7 Emperor. Dulu masa kita pergi naik kereta, kalau anda tengok dalam video saya sebelum ni,
kawasan ni dia tengah renovate. Jadi dia punya tugu tu tak cantik lah, dia orang tengah renovate. Sekarang ni dia orang dah siap renovate. Saya harap-harap bolehlah ambil gambar macam ada orang nak kacau macam ni. So kita ambil gambar dulu. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat area Hua Hin. Sekarang ni kita berhenti sekejap untuk cadang nak makan tengah hari. Tapi kedai yang kita pergi ni nasinya tak siap lagi. Kedai ni dia panggil halal Thai restaurant. Dan kalau tengok kat situ ada stiker-stiker kan, banyak lah yang pergi. So kita try pergi sini, cumanya nasinya tak siap lagi. Dia kata kalau nasi kena pergi kat kedai mak dia. Malah lah kita nak pergi dah. So apa yang jadi, kita order je lah roti ni, banana Nutella dan juga ais lemon tea. Okay, so motor kita park sejak situ. Jam sekarang pukul 1.30 waktu Malaysia. Kalau waktu Siam baru 12.30. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sedap. Macam biasa, macam pancake biasa tu. Cuma kita ni lapik perut je lah. Sepatutnya kita nak makan nasi, tapi nasi tak ada. So kita lapik perut saja dulu. Kalau sekejap lagi kan sampai mungkin dekat-dekat dengan Kanchanaburi kan, baru kita cari nasi. Okay, so kita bukannya tak boleh cari nasi. Boleh je, tadi ada je kedai. Cuma saja nak try kedai ni, tengok macam sedap. Dan kita tengok kat Google Map tu open. So kita dah duduk, baru dia cakap tak ada nasi. Malas lah kita nak naik balik motor tu kan. So lepak je lah sini. Lagi kita akan sambung perjalanan. Okay, Okay, so kita dah keluar daripada Hua Hin. So sekarang ni jalan kita dah masuk balik highway 4. Highway 4. Kita nak menuju ke Kanchanaburi. Jadi jalan ni memang ada beberapa tempat menarik lah. Contohnya macam ni, Thousand Suk. Kita nak singgah lah. Kebetulan pula saya dah tak ingat ada tempat ni sebenarnya, tapi nampak dia punya ni kan. Ni Thousand Suk ni sesuai untuk budak-budak tau. Kalau anda bawa family, singgah ni Thousand Suk ni. Ni nampak tempat ni. Okay, so anda boleh singgah. Dalam ni tempat main banyak. So kalau untuk budak-budak memang seronok lah. Saya nak ambil gambar dekat sini. Ini saja. Sorry, nampak. So ni highway dia. Saya tunjuk sekejap. Okay. So tadi iklan ambil gambar. Okay, dah lepas daripada ambil gambar tadi, kita terus balik highway 4 ni. Actually memang highway lah. So di sini dia ada speed limit. Dia ada speed trap. So senang kalau anda bawa kereta ke bawa motor sini, buka Waze lah. Boleh kesan speed trap tu. Macam AES dia tu lah, kamera dia tu kan. Tapi saya tak tahu lah macam mana kalau AES dia nak saman kita orang Malaysia kan. Sebab dia pun tak ada, kita tak tahu macam mana kaedah dia kan. Tapi tak apalah, yang penting anda hati-hati. Tapi dia ikut lorong. So lorong kanan ni 120, lorong tengah ni 100. Dia punya speed limit je. So macam kita motor, kita boleh ikut kereta lah. So 120 santai lah. Dan jalan ni memang lurus macam ni je lah. So kalau anda naik motor yang sisi dia besar ni, ada kelebihan dia, kita boleh maintain tinggi sikit lah. Kita boleh maintain 1.3, 1.4 kita boleh maintain. Tapi kalau kita bawa motor yang kecil sikit, mungkin kita kalau kita 1.3 tu mungkin dah terlalu perah motor tu, tak elok lah kan. Alamak, lagi, hey, silap. Sorry. Kita nak ambil gambar kat sini. Patung Muay ni. Dia actually patung ni dekat apa? Dekat Caam. Ni. Okay, jom kita ambil gambar dulu. Banyak, yalah, benda kalau kita naik motor ni kadang-kadang kita tengok kiri kanan kita nampak tau. Dia punya apa, scenery ataupun dia punya ni. Macam saya naik kereta dulu, tak berapa perasan. Itu patung Muay tu pun saya tak perasan. Tapi Muay ni ada satu lagi tempat. Kalau nak ambil gambar di belah-belah Pechabun tu. Tapi nanti kita akan pergi insyaAllah. So, bermula daripada Hua Hin tadi, bila nak menuju ke atas ni, kereta dah makin banyak. Trafik dah makin sesak. Sebab jalan ni adalah jalan utama juga nak menuju ke Bangkok. So nanti dekat depan sana dia akan pecah dua. Satu ke kanan ke Bangkok,
Samut Prakan tak salah saya nama tempat tu, highway dia. Lepas tu satu lagi ke kiri akan terus pergi Kanchanaburi. So kita untuk mengelakkan, bukan apa, sebenarnya Kanchanaburi ni pun bukan ada apa sangat, ada war museum apa semua tu, tapi kita nak pergi nak mengelakkan, satu nak mengelakkan malam nak lalu pergi Bangkok tu, satu lagi kita nak berehat lah satu malam kat situ, sebab esok kita akan terus sampai ke Mesok, lebih kurang dalam 500 kilo lagi. So sebab tu lah kita buat route macam tu. Kalau kita hari ni kita terus shoot sampai ke mungkin Nakhon Sawan, mungkin boleh sampai, tapi nanti Nakhon Sawan nak ke Mesok tu dah macam terlalu dekat pula kan. So kita tuduh je lah kat Kanchanaburi yang ini, kita explore apa yang ada, dan kemudian esok kita akan sambung menuju ke Mesok. Okay, so ni kita harap-harap boleh sampai awal, sebab kita nak dobi baju sikit, basuh baju sikit, kita nak cari makan, sebab tadi tak makan nasi, kita nak makan nasi. Lepas tu barulah kita berehat untuk esok kita sampai ke Mesot insyaAllah. Okey, jom kita layan dulu ride kita. Kita dah keluar daripada highway dan kita dah masuk ke jalan kampung. So sekarang ni ini adalah kawasan Ratchaburi, dan di sini dia orang punya tanaman dia orang adalah tebu. Patut saya nampak ada lori bawa tebu banyak. Dia macam nampak ni yang ini tebu baru dah tanam. Kemudian depan sana anda tengok ni semua tebu yang baru, yang tanah yang dah ni orang kata dah harvest lah. Ni tebu yang belum ambil lagi. Tengok belah kanan ni. Ini adalah muda tapi taklah sebesar ni, cubit boleh, tapi kalau tengok ke sana ni, banyaklah tebu dia kan. So ni mungkin ladang tebu dia lah. Macam itu hari saya cerita kat Chumpon dia ada durian kan. Sini dia punya tebu dia. Saya tak tahu, tapi kalau anda tengok dekat sana, dekat sana tu, situ pun semua tebu. Ni ubi kayu. Maksudnya kawasan ni adalah kawasan tanaman tebu. Tu nampak tu. Luas ni, kalau saya naik drone ni, saya rasa besar kawasan ni, tapi saya malas nak berhenti sebab panas sangat. Ni nampak ni. Ni semua tebu saya rasa. Tebu kan? Betul lah. Takkan bukan tebu kot, tapi pokok apa kan? Tapi tebu. So, nampak tu. Itu semua tu merupakan kawasan tanaman tebu. Luas lah, nampak tu. Sampai ke belakang sana. Okey, so kita tahu Ratchaburi ni dia punya industri dia adalah tebu kan. Nampak tu. Tapi saya malah nak naik drone lah, panas. Okey, jom kita sambung. Kita lebih kurang dalam 50 kilo lagi kita nak sampai ke destinasi pertama kita dekat Kanchanaburi, iaitu Giant Monkey Pot Tree. So jom kita tengok apa yang special tentang Giant Monkey Pot Tree tu. Okey, so let's go. Okay, so kita dah menghampiri tempat pertama kita di Kanchanaburi. Tapi sebelum kita sampai, tengok ni sini banyak gila kuda lah. Situ nampak tu. Ini macam ladang kuda yang besar, tapi tadi saya nampak ada macam camp askar sikit tau. Nampak ni. Banyak kuda, nampak? Kuda, anak kuda, ranch dia, tengok ni. Ladang kuda, banyak gila. Banyak gila kuda dia. Serius banyak. Kat sana tu pun semua banyak kuda. Dalam tu lagi kan. So saya rasa ni mungkin tempat kata apa, ke askar berkuda kan. Tu anjing. Tapi banyak gila lah kuda kat sini. So tapi saya nampak macam ada askar. So tak beranilah nak berhenti sangat. Ni apa, hati-hati takut licin. So tadi belah sana tu pun ada ladang kuda. Saya lagi kita tengok. So kita sedang menghampiri Giant Monkey Pot Tree. Tempat yang pertama kita nak pergi ni. So kita akan tengok apa yang ada di Giant Monkey Pot Tree ni. Okay, 800 meter kita akan masuk ke kanan. So kita akan tengok apa yang ada dekat situ. Tapi saya rasa kawasan kuda ni sampai ke sini lah.
Maksudnya sana pun ada kuda lagi lah. Wish. Kawasan apa lah? Apa tu? Kuda kat sini. Dan orang nampak sana tu. Dan dia terlalu besar. Maksudnya ni apa dia? Ni mungkin perayaan dia orang. Nampak ni? Ada lagi kuda. Saya berdiri sikit lah. Ni pun ladang kuda. Nampak tu? Kuda. Nampak tu, Cut? Nampak tu? Dia macam tempat ternakan kuda. Nampak? Ni pun sama. Nampak tu? Wah. Kuda. Tempat apa ya? Nampak ni? Dia macam bebas saja kan? Banyak gila kuda. So, kita nak pergi ni adalah Giant Monkey Pot Tree ni. Okay, so pelan-pelan kita masuk Giant Monkey Pot Tree ni. Dia punya apa? Nampak ni. Dan dia ada satu pokok yang besar tu. Mana? Ni pokok dia. Besar gila. Super cantik ya. Ni mungkin pokok. Orang kata apa? Pokok zaman dulu kot. Tak apa, jom kita berhenti. Dan kita tengok kat mana dapat ambil gambar so kita dah selesai pergi ambil gambar tadi. Dan kemudian ada seorang lah, Mak Saleh tu. Dia memang dah lama tinggal kat Thailand. Dia tolong ambil gambar kita. So, selesailah misi. Dan yang tadi tu sebenarnya, bila saya google balik, yang gambar apa, yang adalah banyak kuda tu sebenarnya memang ladang kuda. Memang ladang dia orang ternak dan dia orang biarkan kuda. Maksudnya, sebab saya tengok, dia kata ladang tu menghasilkan baka-baka kuda yang sangat baik. Maksudnya ladang kuda tu banyak lah. Sempat saya bergambar sekejap tadi kan. Tapi saya tak berani masuk dalam sebabnya ada askar yang jaga kan. So kita let go je lah. So sekarang ni kita akan menuju ke River Kwai Bridge. Sebab sekarang jam dah pukul 5 petang. 5:20 petang. Jadi saya nak cuba sampai ke hotel sebelum pukul 6 lah. Sebab kita tak sembahyang asar lagi. Okay, so jom kita teruskan perjalanan kita. Alright, Alhamdulillah. Dah selesai check-in. Tadi kita cari hotel. Tadi kita dah book sebenarnya. Tapi tengok hotel ni lebih dekat dengan River Kwai Bridge tu. Lepas tu dekat dengan macam night market tu. So saya ambil sini dulu lah. So this is our room lah. Harga dia 1,500 baht ataupun lebih kurang 200. So tak apalah sebab hari ni sampai awal kan. So kita rehat lah sikit. So jom kita nak pergi makan. Saya tengok kedai makan banyak dah tutup. Yang ada cuma Zubir. Zubir tu kedai famous lah tepi highway tu. Saya pernah makan dekat situ. Dia tutup pukul 7. So kita kena cepat lah. Jom kita pergi makan dulu. Okay, so daripada bilik kita saya ambil bilik bawah je. Hotel ni agak satu secure lah. Lepas tu parking dia ada dua jenis. Satu parking open dan dia juga ada ni tau. Ada swimming pool. Ni ada kopi. Coffee free, okey lah. Kemudian dia ada dia ada swimming pool lah. Parking saya tepi ni. Tapi saya ingat nak alihkan ke bawah bumbung tu kot. Dan ini adalah dia punya swimming pool. So dia ada pool access jugalah, cuma mahal sikit. Kalau bawa tu macam tu kan. Pool access maksudnya buka pintu terus sampai ke ke kolam. Okey. Kolam dia. So nak keluar kena pakai access card lah. So kita touch je. Lepas tu kita keluar. So dia adalah macam cafe sikit, boleh belilah air coke malam-malam kan, kalau nak kan boleh beli air coke. So this is the reception lah. So reception ni cantik. The River Kwai Bridge 2. Sebab 2 tu sebab baru. Okay, so ni actually yang ni yang nombor 2 lah sebenarnya. Dia punya hotel dia. So parking dia dekat sini. Tu parking motor saya. Dia terbuka sikit lah. Kalau nak parking yang berbumbung boleh parking kat sini tau. Parking kat ujung tu ke ataupun parking kat depan ni ke. Nanti malam garang lah kita alih. Malah nak biar berembun, nanti basah motor. So jom kita bawa motor. Kita nak pergi ke Zubir. Okay, let's go.
Okay, so kita dah sampai Zubir. Actually kedai ni dulu kita dah pernah pergi, tapi tak tahu lah pula nama dia Zubir yang yang dikatakan famous oleh geng-geng motor tu. So ni kedai dia. So hari ni nasib baik. Hari ni dia tutup. Dia tutup sebab ada group tour. Dia dah buat makan untuk geng rombongan, tapi dia kata seorang boleh. Nasib baik. So dia tutup dulu. Ni dia tengah masak ni untuk semua grup-grup rombongan ni. Sekejap lagi sekarang baru dia akan buka kedai dia untuk geng tu. So untuk seorang dia bagi. Alhamdulillah, lega, nasib baik. Yang ni kita makan sebab hari ni tak jumpa nasi lagi. Kebuluran kita. Okay, so jom kita tunggu. Tadi saya order nasi putih, sotong goreng dan telur mata. Kita tengok macam mana kejadian ni sekarang. Kita makan, lepas tu kita balik. Kita nak pergi Dobi hari ni. Okay, kita tengok, tunggu nasi dulu. Okay, Alhamdulillah selesai makan. Tak sempat nak nak tunjuk apa saya makan tadi sebabnya lapar sangat. So saya makan tadi nasi putih, sotong goreng rempah lebih kurang dengan telur mata. Okey lah, kenyang Alhamdulillah. Jumpalah nasi hari ni. So tadi nak bergambar kat River Kwai Bridge tu tak boleh tau. Saya pun heran. Mula tengok macam selalu tengok orang ambil gambar kat situ, motor boleh masuk tau. Tadi tengok macam mana nak masuk. Rupanya dia ada naik market kat situ. Saya tak tahu lah berapa lama naik market tu. Saya harap-harap hari ni je lah. Kalau katalah pagi esok clear, mungkin saya gerak awal pagi esok. Sebelum dia orang buka kedai, saya try masuk motor, kita akan ambil gambar dekat River Kwai. Tapi kalau tak boleh, tak boleh nak buat apa lah. So malam ni nak tidur awal. So basically inilah kedai dia. Dia baru buka lampu. Sama macam video saya yang dulu. Hari tu saya makan sedap sikit. Hari tu makan nasi putih, tom yum, ikan sebagainya kan. Dan ini kita makan simple je lah sebab seorang kan. Nak makan ikan pun tak berbaloi. So malam ni rest. Saya dah pergi Dobi lagi. Rest. So kita jumpa esok. Esok kita akan start naik atas. Kita akan pergi lalu Nakhon Sawan. Kita akan pergi Tak. Kemudian kita akan pergi ke tidur di Mesot malam esok. Okay, so teruskan bersama Minat Jalan. Jangan lupa stay tune. Okay.